Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kali ini kita ni di dalam edisi khas. Ada tetamu istimewa yang akan dibawa dalam podcast siri kali ini. Tetamu yang bukan calang-calang orangnya, bagi orang yang kenal-kenal, Masya Allah orangnya. Seorang pendakwah, seorang ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. 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 Boleh memperkenalkan diri Ustaz? Nama saya Haji Abdul Rajid Haji Muhammad Saleh. Nama saya asal-asalnya lah Yusuf. Oh. Jadi pada saya lahir itu ada insan yang lah satu memangnya seorang pemimpin lah. Dia berada satu dengan saya punya inilah abang saya lah satu kan di Singapura. Jadi diorang belajar di sana dan setelah nama saya di nama Yusuf, maka diambil sukut baik, diambillah di nama insan tersebut yang mana Allahyarham Datuk Seri Siti Haji Rajid. Masya Allah. Belum tahu kan tu ceritanya? Belum tahu kan? Nah, itulah. Saya pun tahu daripada Allahyarham indung saya tu itulah mungkin cerita yang apa ni yang selama ni mungkin banyak orang tahu kenapa namanya Yusuf. So kalau di Mesir pun kalau sama Arab, kalau saya tanya nama Ismak yang Arab kan. Saya panggil seperti saya sebut nama saya Rajid kan. Dia faham kan? Dia faham. Jadi Rajid tapi beritahu lah sebab Yusuf. Yusuf Ahsan. Jadi nama saya kalau di Syubra, saya di Syubra kan, Yusuf itu lebih orang tahu tu. Banyak kenapa nama saya Haji Rajid, Haji Rajid. Dan setelah itu teruslah jadi nama official name saya lah, Haji Abdul Rajid itu. Masya Allah, mengambil sukut daripada orang yang hebat. Kemudian kita ni pun dapat mengambil adalah belajar daripada Ustaz. Mungkin ada je mengambil sukut itu juga, Masya Allah. Tapi itu ada hikmahnya lah. Anda tahu lah indung punya doa apa tu. Itu satu perkara yang ni orang Masya Allah. Bukanlah kita ni punya dulu gitu Jadi Alhamdulillah setelah itu termasuk sekolah Arab. Persediaan. Ya, persediaan. Satu dulu tahun 1976 masuk sekolah Arab, dapatlah sekolah Arab. Kalau di sekolah Anggerik itu dulu, kalau orang sekolah Arab ni payah tu. Menyambut siapa sekolah Arab, enggak ada tu. Semua milih yang Inggeris lah. Siapa mau sekolah Arab, dia mau. Payah tu. Itu hanya macam, nya si Rajid masuk sekolah Arab nya. Itu ini yang saya. Jadi ramai masa tu lah. Tapi Alhamdulillah bila sudah masuk sekolah Arab, lain suasananya kan. Terus. Tinggal dia selama dia untuk semalhab dulu tinggal selama semalhab. Tapi sekolah kami masa persediaan 1 namanya, persediaan 1, persediaan 2, dia tu suam peripat lah panggilnya. Baru ingat sekolah Arab tu Lepas sekolah Arab? Sekolah Arab lepas itu persediaan tu. Sekolah Arab sambung lagi form 1, form 2, form 3 semua tu di sana juga. Tapi saya sehingga form 3. Okey. Form 3 pas periksa BJCE, maka indung saya sendirilah Allahyarham terkuat hatinya untuk mengantar saya ke Mesir untuk belajar Form 3 tu hafaz Quran. Dulu mana ada di Brunei kan? Alun Hafiz satu belum ada. Masya-Allah. Dia tahfiz dulu tu sekolah Arab itu sajalah ada alhamdulillah. Menghafal alhamdulillah sekolah Arab kan? Surah apa? Sudah menyambung tadi kena suruh belajar sendirilah tu setelah form 3 tu tadi belajar di Mesir. Itu lagi pengalaman lagi lah. Saya satu umurnya 15 tahun lebih. Masya Allah, 15 tahun ke Mesir. Allahu Akbar. Masih pasport British. Anu lagi itu. Pasport British tu simpan. Masya Allah, kerangan teh. Jadi satu anulah kalau diingat-ingat ambil yang nanti jatuhan, jadi dambit ke terus. Tapi alhamdulillah dia orang pengalaman itu banyak. Bila sudah belajar di sana, setahun saya belajar di Jami' Al-Azhar, bukan Jami'atul Azhar, Jami' Al-Azhar. Jami' Al-Azhar. Di atas itu ada kelas hafazan Quran di sana. Saya ikutlah. Saya diantar ke sana lah sama dengan anak Arab lah semua. Tu memang cabaran tu Ustaz. Macam tu tadi belum berapa orang kan cakap Arab ini belum pandai lah istilahnya. Pandai cakap Arab di Brunei, sekolah Arab punya kan. Mana sama Mesir. Fusha tapi pun
Ayalah ni orang baru Terus damit lagi terus kan. terus. Nah tu kan bahas kuliah tak sananya apa bagi sekolah dah. Jadi setelah belajar setahun di Jami' Azhar itu ataupun di Masjid Al Azhar itu baru tak saya masuk qiraat, masuk di Syubra. Syubra. Dari apa namanya ni panggilnya ijazah tajwid. Ijazah tajwid. Ijazah tajwid. Memang bila saya masuk pun kalau mengikut syaratnya ia mesti sudah 30 juzuk betul masuk sana tu. Syubra tu. Syubra. Artinya kita di Jami' Azhar tu Belum lagi sampai 30. Tapi cuba juga. okey. Alhamdulillah lah atas Sampai lulusan belum habis 30 tu. Baru berapa juzuk lah, ada 5 juzuk macam tu lah. okey. Modal untuk masuk ke kan ke Syubra. Alhamdulillah diterima di orang juga, tapi dalam masa yang sama memang struggle lah. Memang ni orang masa belajar ni bukannya semua harus apa tu semuanya teruskan saja apa tu najah Lurus. tapi biasalah najah ada juga macam mana ada yang turun naik Naik kan. turunnya apa? Kalau 2 tahun jadi 3 tahun pun ada merasai je tu kan. Jadi setelah tu barulah saya di Syubra di apa ni Azhar sana di Syubra Syubra apa ni, umur berapa tu qiraat. Ustaz? Kita. Itu tu setelah 16 masuk 17 masuk sana lah. Oh, Teruslah sampai ke terakhir. 17. Tahun 93 Alhamdulillah saya selesai pengajian lah. Memang banyak dia punya cabaran dalam belajar qiraat itu kan. Sehingga saya bertemu dengan yang syekh yang benar-benar ni orang memberikan tanian itu, ni orang macam mana ilmu itu dipelajari seanunya apa ni kita ni lancar tadi dengan Syekh Dr. Ahmad Al-Maqsarawi. Ia memang orang yang besar ni kalau kita lihat di tiup apa. Itulah Syekh yang benar-benar sehingga dia bawa ke rumah untuk tuition sama dia macam mana menyusun qiraat itu dengan alhamdulillah di sanalah Kesungguhan macam pengorbanan seorang guru tu. itu antara pengalaman belajar di Mesir lah. Selain itu ada lagi lah. Terus. Iya tah itu antara cabaran-cabaran secara fizikal lah. Tapi di hujungnya alhamdulillah saya lulus atau belum habis lulus dan 93. Tapi sebelum saya lulus satu dan saya memang anulah yang tadi yang diambil ni madah qiraat ni jurusan qiraat ni adalah baru bagi di sini. Pada masa tu memang orang macam blank lah. Apakah ni dia ambil nyanyinya? Apakah ni kan? Sehingga pengurusan tadi punya persijilan dan sebagainya tu berkorbanlah juga tadi macam memberikan sehinggalah akhirnya alhamdulillah diiktiraf. Apa satu baru taharkan tani student kita ni yang ke Mesir lepas tu alhamdulillah diorang licin siap jalan. Tapi yang orang pertama ni memanglah menghadapi seribu macam cabaran lah. Ia membuka jalan itu. Alhamdulillah di sana alhamdulillah masa ni tidak ada lagi masalah. Terus. Alhamdulillah. Dan saya lepas saya pengajian sana saya menyambung master lagi, disuruh menyambung master. Setelah saya menjadi benar-benar saya jadi sebelum jadi pengetua. Jadi tentang sebelum pengetua tahfiz itu saya sebenarnya pegawai agama macam biasalah dia agama di Kementerian Agama mula-mula mengajar tahun 1993 tu belum bergaji tu belum bergaji bah. Saya suruh kerja berjawatan sudah belum. Yang mana sama ni usaha kami dulu kerja allowance dulu 300 saja dan saya diarahkan ke Mahat Islam Tutong dari Berakas setiap hari lah. Itu saya berumah tangga pulang sudah. Baru berumah tangga jam 1 jam 3 tu. Tapi alhamdulillah 301 macam cukup tu juga. Tapi bayangkanlah dalam masa 6 bulan lah saya di Mahat Islam Quran. Mengajar Quran hafazan Al-Quran sama tajwid. Lepas itu dalam masa 6 bulan baru saya confirm baru dibagi jawatan. Itu antaranya lah. Jadi baru ingat sana tu dan saya menyambung belajar. Lepas tahfiz menyambung belajar. Masa tahun 2009 saya bagi peluang menyambung belajar buat master. Sebenarnya lagi kan rewind lagi sikit. Masa sebelum waktu pun saya di offer sudah awal lagi dulu masa mula-mula kerja 1994 macam tu.
seperti kita masukkan 1994 itu tadi saya sebelum tahfiz itu ada gitu sebenarnya kemana-kemana lagi situ. Kerja-kerjanya. Ah, Okey. Temu Gamal lagi ada di Syiar. Oh. PQ pun saya sempat megang tu dulu. Sudah ada tu Mula-mula, PBQ. Oh, mula okey okey dulu. okey. Dan saya diberi peluang juga 3 bulan bersama masa mula-mula kerajaan tu juga. Um, Kebetulan ada penyemakan Al-Quran Okey. di percetakan. Dan masa tu Syekh Arab ada di sini tu. Syekhnya, kalau kita tahu lah, Allah yarham, Syekh Baranik namanya. Dalam Quran Tanimiyat Musab Brunei ada namanya tu belakang tu. Syekh Baranik ini memang alim lah. Dan saya dapat belajar daripada dia macam mana cara kita ni mentasih Quran apa ni. Face to face. Seronok tu. Kita syoknya tu. Ya, dia orang ada kemari untuk mencek Quran satu. Jadi saya diberikan peluang untuk 3 bulan itu bersama dia orang. Jadi InsyaAllah. belajarlah sama dia orang di percetakan tu. Setiap hari mendengar apa ni? Pencetak Quran tak tuk tak tuk tak tuk. Itu tu masa tu. Terus mengulang tu Ustaz lah. Terus mengulang alhamdulillah. Jadi antara yang kemudian saya kena hantar lagi ke Mesir, ada urusan Quranan ni lah juga. Alhamdulillah. Satu baru saya balik ke Brunei, kebetulan lagi masa tu anak saya pertama kan lahir lagi tu, jadi sebaran lah juga. Jadi tadi bila sudah cerita di tahfiz satu, menyambung belajar di UKM, bagi peluang, alhamdulillah selesai laju magister. Alhamdulillah tahun 2009 baru saya sempat menyambung belajar ambil master dalam bidang apa namanya ni, pentadbiran pendidikan. Okey. Sebab saya sebagai pengetua lah, sebagai kapasiti pengetua. Jadi ngambil bidang Pentadbiran sedemikian. pendidikan. Dia tu antaranya lah cabaran-cabarannya. Baru lepas satu panjang lagi ceritanya, apa lagi tu, setelah jadi pengetua adalah lagi di haji pernah, kemudian di Jabatan Awal Masjid saya sebagai pengarah Awal Masjid juga. Dan setelah itu tahun 2017 macam mana kan, saya diarahkan untuk ke pusat dakwah sebagai pengarah di sini. Sebenarnya anda terfikir saya akan kemana-kemana, saya terfikir saya cakap kita tahfiz saja. 10 tahun saya ditahfiz cukup dah. Tapi alhamdulillah dah tahulah tu rezeki ni orang tadi pun apa yang adik pandai kita itu atau pandai kita ni kan. Ini sudah di masa tu kena inginkan imam-imam ni nya. Nya dia gibatah ni nya. Di masjidnya bos kami ni nya. Dia bertahu kan main-main gitu lah. Tapi bandar tu juga akhirnya masjid. Jadi orang masjid sama dengan imam-imam. Masa tu time kan kemarin ni, satu di tahfiz ada acara sekali, ada orang bertanya, nya Ustazah ni nya, satu Ustazah Hajizah kali ya, ia akan pincin kali kah ataupun apa. Jadi wah, siapa tu kan dia? Sini pun Di bertanya, pesawah ni. Sartani dah tahu siapa. Rupanya Jadi sendiri. ya Allah, terkajut lah dan lah. Tapi itu semua cabaran saya. Dan alhamdulillah bila mana di mana pun ditempatkan macam ya ridho tu saja. Buat para penonton, Ustaz Haji Abdul Rajid ini adalah pengarah kami, pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Dia ni edisi khasnya bersama dengan pengarah sendiri. Okey Ustaz, jadinya ini mungkin soalan terakhir lah Ustaz, soalan terakhir. Adakah orang di luar Pusat Dakwah Islamiyah boleh juga kita katakan berdakwah ataupun ia tugas yang khas untuk orang yang berjawatan sebagai pendakwah tu? Tadi manusia ni memanglah sebagai pendakwah lah. Itu memang secara memang semua kita ni, siapapun ia akan bila ia mengajak kepada kebaikan, memang ia seorang pendakwah. Tapi kita ni memang ada jawatan dan sebagainya itu sebagai supaya senang kata ni untuk apa yang kita ni buat, apa yang kita ni lakukan. Dan apabila di dakwahan ni, kalau dulu ada seorang dah silap saya lah jurutayang, tapi Masya Allah orang itu pincin sudah. Pandai speaking bahasa Inggeris apa, dia bila dibagi peluang bercakap boleh berceramah ni bah. Tapi bukan jawatannya penceramah. Kita membuatnya di sana. Siapapun sekiranya di pusat dakwahan ni, jurutayang kah, kerani kah, apalagi yang jawatan-jawatan yang lebih tinggi-tinggi itu kan, mereka boleh ni orang indirect berdakwah ni bah. Berdakwah ni pun bukan semestinya berdakwah ni macam
Okay, sekarang ni Berceramah. kita ni berceramah. Ada lagi cara-cara lain kan? Terus Banyak terus. kan? Kalau kita ni pun senyum pun berdakwah juga. Kan? Terus. Kemudian diorang ni cara diorang kan berdakwah tu bukan semestinya um, akan yang kita ni bercakap dengan orang itu dengan direct Macam penceramah. macam menakutkan pulang kan. Ini mesti ada cara masing-masing lah. Saya pendekatan yang Pendekatan tersendiri. jadi kemudian apa lagi ni, kalau kita ni kan ni pun berdakwah ni kadang-kadang orang masuk Islam lah, contohnya lah orang kan masuk Islam, orang kan tertarik dengan Islam lah, atau salah satunya lah. Dia just semestinya kata ni dilihatkan macam secara public pun kadang yang di belakang tabir itu tahu-tahu ramai masuk Islam ada ni. Itu pun satu cara berdakwah lah. Tapi cara kita ni kalau yang ni kalau dai kata ni kalau macam orang contohnya ustaz sendirilah penceramah, memang orang tahulah kalau ni ustaz ni penceramah ni Ustaz Muzaffar memang sudah famous lah tu macam itulah. Jadi kalau sudah tu dia caranya berdakwah dengan berceramah, dengan bertazkirah, dengan orang bahasa-bahasa yang anulah, bukan kasar-kasar bahasanya kan, lembut, senyum tadi kan. Tapi untuk kepada yang non muslim mungkin ada caranya. Ada cara yang lain. Orang yang di sana pun kalau pusat dakwah ni ada orang-orang kata ni tu, yang orang pusat dakwah tu yang bahagian tertentuan ni, yang berdakwah secara apa tu dipanggil bilisan pulang juga, tetapi dia macam mana ia punya pendekatannya dengan lain. diorang tu lain kan. Kata ni macam ke ulu macam mana kata ni dengan di sana cakap sama diorang kan, gaul dengan diorang. Dah kan kata ni datang-datang tu kan terus-teruskan Terus bertazkirah berceramah. Payah takut tu. orang awal sekarang Terus. ni bukan kami ni nya. Jadi ke sana tu pun membawa misal bawa makanan, ke menyantuni tu pun kira berdakwah. Iya, itu tah antaranya tu. Itu tah yang lebih berkesan, lebih berkesan kadang-kadang benda-benda sedemikian itu. Gitu. Ya. Jadi dakwah tu Ustaz boleh melalui pelbagai cara, bukan setakat berceramah salah satu caranya. Dan memang kalau kan berceramah memang perlukan tauliah misalnya atau jawatan. Tapi berdakwah tu sendiri ya skop yang lebih luas, bukan semestinya tu. Orang belakang tabir pun misalnya ya membantu untuk melakukan acara ceramah tu pun kira berdakwah, memudahkan orang berceramah. Kan misalnya banyak kan tadi berdakwah melalui medsos apaan, memang apa saya takkan saya terus keluar macam tu, tapi perlu hati-hatilah. Misalnya walaupun cepat atau sebagai lagi kan zaman AI apa ni lagi, cabaran yang macam-macam lah. Pengajaran yang tadi mudah-mudahan dapat ambil pengajaran lah insya-Allah Ustaz. Nampaknya sampai di sini pada kalian ni mungkin kalau ada peluang-peluang yang lain dapat dipanggil lagi sekali yang mulia Ustaz Fidia, insyaallah. Cukup sekali saja. Insyaallah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sampai pada penghujung rancangan. Bagi bis kita yang belum follow akaun media sosial kami ceramah.bpd. Mungkin kalau yang nak tahu apa BPD ni, artinya bahagian penyebaran dakwah. Satu bahagian di bawah Pusat Dakwah Islamiah. Okey. Saya maklum follow. Ada lagi banyak video-video yang bermanfaat yang akan di-share dalam media sosial kami. Sekali lagi terima kasih Yang Mulia Ustaz Fidi. Minta maaf sekiranya ada apa-apa yang tersalah bahasakah. Terima kasih di atas pengajarannya, pengalaman insya-Allah. Yang berdoa semoga dapat belajarlah daripada Yang Mulia Ustaz. Okey, atas yang mungkin Ustaz. Para penonton, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.